Kalau korang tengok video ni, 125 ni mungkin milik korang. Hai guys, back kembali lagi. Video hari ni special sikit. Biasanya aku berada kat studio untuk unboxing, review telefon ataupun buat comparison. Tapi hari ni aku berada dekat salah satu cawangan factory mobile, iaitu Factory Mobile Kota Baru. Lokasi dia mudah saja. Korang boleh search Factory Mobile Kota Baru ataupun dia punya landmark berhadapan dengan nasi lemak kopi ho, ataupun kalau daripada Kuberi menghala ke Lunde, ataupun daripada Kota Baru tu menghala ke Kuberi. Senang saja. Jadi dalam video ni aku nak bawa korang jalan-jalan dekat Factory Mobile Kota Baru. Apa yang menarik dan ada satu special. Sebab apa? Sebab bermula hari ni dan bermula korang tengok video ni, aku nak bagi korang menang 125ZR. Macam mana? Tengok video ni sampai habis. Kemudahan yang ada dekat Factory Mobile ni, kita memang sediakan parking yang luas. Kau boleh tengok sendiri, korang boleh parking je dekat mana-mana asal tak mengganggu laluan keluar masuk jalan raya. Okey, ini merupakan salah satu cawangan kita. Kita berada dekat Kota Baru. Korang boleh tengok sendiri suasana dekat Kota Baru. Kita tengok aircon, kita ada 1, 2. Belakang ni pun ada lagi 3-4 ekor. Kita nak bagi keselesaan kepada customer. Masuk ni sejuk, kat luar panas, kat dalam ni sejuk. Lepas tu korang boleh tengok sesuatu kita punya kedai. Ada telefon yang ni yang second, yang baru. Lepas tu ni adalah display set. Jadi jom aku tunjuk lagi. Salah satu kelebihan dekat Factory Mobile ni, kita ada display set yang mana bila korang datang je dekat Factory Mobile ni, korang boleh pegang, rasai, store, bermain sendiri telefon ni sebelum korang buat pilihan nak beli telefon mana. Atau kalau korang tak ada idea nak datang nak cari, just bagi tahu dekat kita punya sales advisor, dia akan suggest berdasarkan kegunaan korang ataupun bajet korang. Contoh, aku ada bajet 5,000 dan aku nak cari smartphone yang khas untuk fotografi ataupun videografi, aku akan suggest Xiaomi 14 Ultra ni. Plus dia akan bagi freebie special untuk korang. Jadi kat sini kita provide banyak brand. Daripada kita ada Apple, kita ada Honor, Xiaomi, kita ada Vivo. Aku rasa semua kita memang authorized dekat Factory Mobile ni. Jadi korang boleh tengok sendiri pelbagai brand yang kita ada dekat sini. Dan selain daripada smartphone, kita juga menjual aksesori macam adapter, kabel. Korang boleh tengok sendiri, kita ada pelbagai brand daripada harga yang murah dan harga yang aku rasa taklah mahal. Tapi kalau korang dah pakai smartphone yang beribu-ribu ringgit tu, better cari adapter yang berkualiti macam dekat Factory Mobile. Jom aku tunjuk salah satu kabel yang ada dekat Factory Mobile. So ini salah satu yang aku boleh suggest, iaitu kabel Mac Duduk, yang mana kabel ni ada auto cut. Maknanya bila bateri korang dah penuh, dia akan offkan terus aliran elektrik. Maksudnya bateri korang selamatlah, tak teruskan cas. So sesuai lah untuk korang yang jenis suka cas time tidur, ni aku suggest. Selain itu juga, kita juga ada casing, kita ada adapter. Dan dekat Factory Mobile je aku rasa ada benda ni, iaitu ni stiker back panel. Stiker back panel ni ada pelbagai design. Korang suka anime kita ada. Kalau korang suka yang jenis bola ataupun anything, kita custom je dekat sini. Korang bawa telefon tak kisah, sebab benda ni boleh custom sendiri. Korang cakap lah korang pakai iPhone ke, Android ke, boleh je. Okay? Kita tengok sikit. Salah satu aku tunjuk contoh. Macam ni. Korang tengok. Ini salah satu. Korang yang akan datang dengan macam ni, dan kita akan cut lah berdasarkan smartphone korang. Jadi orang kata, telefon Nokia ada? Ada. Janji bawa je phone. Okay guys, apa yang best kalau repair dekat Factory Mobile ni? Pertama, repair kita ialah face to face. Dan yang kedua, korang boleh datang dulu untuk cek kerosakan secara percuma. Jadi kalau smartphone korang rosak, tak tahu rosak apa, just datang dulu, kita cek, lepas tu baru kita bagi tahu kerosakan. So senanglah, korang tak perlu keluarkan duit dahulu. Lepas tu dah repair, kita bagi lagi jaminan lepas repair, maknanya kita bagi warranty lah. Jadi kalau korang yang ada masalah apa-apa saja pasal kerosakan smartphone, boleh datang saja dekat Factory Mobile. Okey, kalau kau yang parents yang bawa anak-anak, actually
benda ni best. Sebab apa? Kita menyediakan kemudahan untuk anak-anak korang. Jadi selesa lah untuk korang memilih ataupun tunggu repair. Anak-anak korang boleh bermain dekat sini. Jangan risau, free sahaja, tak perlu bayar apa-apa. Bukan sekadar kita ada smartphone, kita ada aksesori. Dekat sini juga kita ada smart TV. Ni daripada Xiaomi yang saiz dia 32 inci. Actually kita ada banyak lagi saiz sehingga 55 inci. Selain kita ada new set yang brand smartphone, tak kira Android ataupun iPhone macam aku tunjuk kat depan ni. Sebenarnya kita juga ada yang second. Second ni kita ada iPhone dan kita juga ada Android. Yang mana kalau korang rasa nak trade in pun boleh. Daripada iPhone ke Android, Android ke iPhone pun tak ada masalah. Just bawa telefon korang. Dan yang bestnya dekat sini ada warranty, kita bagi free gift dan transfer data secara percuma. Okey, tadi aku cerita pasal peraduan beli dan menang 125ZR. Orang kata dah ada ke motor tu? Ni, aku tunjuk sikit. Sekarang ni motor tu ada, aku tunjuk sikit. Nampak tak? Plus plate 2 angka. Jadi, macam mana nak join peraduan ni? Okey, tengok video ni dulu. Okey, dari tadi aku duk cerita pasal beli dan menang 125ZR. Macam mana nak join? Cara dia mudah saja. Hanya ada 4 step. Yang mana korang datang je mana-mana cawangan dekat Factory Mobile, buat pembelian RM30 ke atas. Tak kira korang beli smartphone, beli aksesori ataupun repair, janji RM30 ke atas. Lepas tu, korang dapat resit ni, resit macam ni, dan korang masukkan ke dalam tabung yang kita sediakan dekat depan macam ni. Nampak tak ni? So ni antara customer yang dah join ni. Banyak tu. Lepas tu korang just scan dan isi beberapa maklumat yang kita perlukan dan nantikan live kita dekat mana-mana social media Factory Mobile. Jadi korang kena teruslah follow kita punya Facebook, kita punya TikTok dan sebagainya untuk tunggu update bila kita nak buat pengumuman siapa yang menang 125ZR ni. So guys, apa pendapat korang tentang cawangan Factory Mobile Kota Baru? Best atau tak best? Kalau korang pernah datang dekat sini, cuba korang komen. Dan aku nak remind sekali lagi, jangan lupa datang dekat Factory Mobile mana-mana cawangan sebab sekarang ni tengah ada peraduan beli dan menang 125ZR. So beli je RM30, korang berpeluang untuk menang 125ZR. Jadi next aku nak pergi kedai mana pula, cuba korang komen. Jangan lupa like, komen dan share. Subscribe kita punya channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.